Tak nampak. Okey. Kuat? Boleh. Boleh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Marhaini binti Ibrahim. Saya dilahirkan pada 6 hari bulan 5 tahun 1969. Saya dilahirkan di negeri yang divairaskan hanya 8 orang saja. Saya dilahirkan di Kampung Paya, Berseri Perlis. Sebuah kampung yang kecil lah di daerah Berseri. Ibu saya hanya seorang suri rumah. Okay, dan bapa saya pemandu. Saya ada 3 orang adik-beradik dan adik-beradik saya semua pendidik. Yang sulung seorang guru, saya nombor 2 dan adik saya yang bongsu perempuan seorang pensyarah di sebuah universiti di Sintok. Ayah saya meninggal semasa saya mula nak menjejak kaki ke maktab perguruan. Mak meninggal masa saya sudah berkeluarga. Selepas STP, saya melanjutkan pelajaran ke Universiti Utara Malaysia selama 4 tahun. Kemudian saya mendapat ijazah sarjana muda ekonomi. Selepas itu saya mengambil keputusan untuk menjadi seorang pendidik dan memohon untuk mengikuti kursus diploma pendidikan di Maktab Perguruan Darul Aman, Jitra Kedah. Ada 2. Ya. Yang utama ekonomi asas, yang kedua prinsip akaun. Saya berkahwin pada semasa saya berada di Maktab Perguruan. Sebenarnya saya berkahwin tu saya takut saya ditempatkan di Sabah dan Sarawak. Jadi saya mengambil keputusan untuk berkahwin disebabkan dah ada calon. Berkahwin pada 22 hari bulan 8 1994. Suami saya juga dari negeri yang sama, negeri Perlis. Kami dikurniakan 5 orang anak. Okay, yang pertama perempuan, yang kedua lelaki, yang ketiga lelaki dan saya ada kembar 2 orang, yang keempat dan yang kelima lah. Selepas saya mendapat diploma pendidikan di Maktab Perguruan, saya ditempatkan di sebuah sekolah di Petaling Jaya, iaitu Sekolah Menengah Perempuan Taman Petaling. Saya mula mendaftar diri pada 3 bulan 7 1995 dan saya berkhidmat di SMK Perempuan Taman Petaling selama 26 tahun. Lama. Dan banyaklah kenangan manis pahit di situ. Bermula dengan seorang guru biasa beberapa tahun, kemudian dilantik menjadi Ketua Panitia Perniagaan. Ketika itu Ketua Panitia Perdagangan. Kemudian saya dilantik di sekolah yang sama juga sebagai guru kanan mata pelajaran teknik dan vocational. Juga saya dilantik sebagai penolong kanan co-curriculum. Maksudnya di Taman Petaling tu daripada guru biasa terus naikkan pangkat sehinggalah menjadi penolong kanan co-curriculum. Pegang jawatan sebagai penolong kanan co-curriculum ni lebih kurang 5 tahun. Dan ketika itu berlaku pandemik kan, COVID. Hujung perkhidmatan saya di SMK Perempuan Taman Petaling tu, kita jalankan aktiviti secara dalam talian saja. Sebab saya orang lama yang mungkin kurang dalam bidang IT, itulah cabaran utama saya. Saya perlu mengendalikan bahagian-bahagian teknologi, kan, komputer. Itu cabaran saya lah. Saya bersyukur sangat kerana mempunyai guru-guru yang memang pandai dan sangat-sangat membantulah. Jadi hubungan kami begitu rapat. Walaupun antara pentadbir dengan guru biasa, kami seperti satu keluarga yang kadang-kadang sekiranya ada masalah, kita boleh bercerita. Masih rapat sehingga hari ini. Dan kami selalu juga berhubung sehingga sekarang lah pada rakan-rakan yang masih mengenali saya, yang masih berada di SMK Taman Petaling. Sangat-sangat berterima kasih kepada adik-adik di sana. Kerjasama yang tak ternilai lah bagi saya yang diberikan kepada saya semasa saya berkhidmat di Taman Petaling. Dan saya juga memohon maaf kiranya saya ada melakukan sebarang kesilapan. Aduh, tak boleh. Tu bau Taman Petaling.
Samad lagi. Saya hanya berkhidmat di 2 buah sekolah. Selepas Taman Petaling, saya diminta bergerak ke Sultan Abdul Samad sebagai penolong kanan hal ehwal murid hari bulan 8 2021. Dan ketika itu masih lagi dalam era pandemik COVID-19, datang melapor diri hanya bersama dengan pengetua dan juga staf sokongan sahaja. Hari terakhir saya 5 hari bulan 5 2025. Dan saya berkhidmat di Sultan Abdul Samad ni selama 3 tahun 9 bulan. Masa yang singkat. Hanya 3 tahun 9 bulan. Tapi saya rasa saya mengenali guru-guru di sini, saya bekerja di sini macam saya dah berkhidmat agak lama. Pas persaraan mungkin sebulan 2 saya berehat terlebih dahulu. Selepas itu insya-Allah mungkin tahun hadapan tu saya akan mengerjakan umrah bersama suami. Akhir sekali saya mengambil kesempatan ini mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada pentadbir yang diterajui oleh Dr. Nurhaidi yang sangat-sangat menyokong perkhidmatan saya, membantu melancarkan kerja-kerja saya sebagai penolong kanan hal ehwal murid. Daripada hati saya mohon maaf sekiranya saya ada terlanjur kata sehingga mengguris perasaan rakan-rakan sekalian. Saya harap rakan-rakan juga dapat memaafkan saya. Dan sekali lagi jutaan terima kasih atas kerjasama yang diberikan kepada saya selama saya berada di sini. Terima kasih.